Kadang-kadang ada orang ni pitih ada 100,000 dalam bank, tapi nak lagi. Ada orang 15 juta, triliun dah dalam bank, nak lagi pitih orang susah. Orang ni ada pitih sama, nak lagi pitih kawan ni. Pitih banyak dah. Ni sifat pakai dia panggil. Manusia ni tak kena lagu ni berat. Kita minta kita ni kaya daripada sifat tu. Sifat lagu mana? Bukan kata kaya. Kadang-kadang ada orang ni tak kaya lah mana, hidup biasa-biasa, tetapi rasa cukup dia. Makan ikan singgah pun hari ni alhamdulillah boleh makan kenyang. Makan ni bukan tujuan nak sedap sama mana sangat. Kenyang jadilah tak tekan perut orang kata dah. Maka sifat rasa cukup tu kaya dia panggil. Sebab tu Nabi kata laisal ghina an kasratil aradi walakinnal ghina ghinan nafsi. Nabi kata tidaklah kaya itu kerananya banyak harta, tetapi kaya yang sebenar adalah kaya jiwa kita tu kaya. Orang ada pitih 10 riyal, tapi dia, isteri dia, anak-anak dia senyum. Boleh berapa ini 10 riyal? Anak dia kata Allah alhamdulillah ya boleh 10 riyal. Jadilah makan laga apa dia buat kita hari ni. Ada orang buat klik pitih 15,000. Ni mucu masa. Bini dia kata boleh berapa 15,000. Allah 15,000 ya biar ini Anak dia kata ayah tak cukup ayah. Lagu mana perangai lagu tu ni? Itu dia panggil sifat pakai. Berajab nak sangat. Kita nak musim-musim susah lagi ni. Ni musim PKP, musim payah ekonomi duk tengah kobai hanya lagu ni. Minta dengan Tuhan supaya kita jadi kaya jiwa kita. Boleh sikit pun alhamdulillah. Ya bukan di benda sebenarnya. Ketenangan dan rasa cukup ni bukan di benda cukup-cukup ni, di hati kita sebenarnya. Kalau manusia ikut era nafsu dia kan, beri emas, katanya Nabi Muhammad boleh emas sebesar gunung dah, manusia akan meminta gunung yang kedua. Ni perangai. Padahal emas sebesar gunung ni berapa triliun, mati 14 generasi tak habis lagi kalau gunung tu emas. Tapi manusia tu biar dia nak lagi sebutir lagi. Kalau wi dua, kalau nak wi sebutir lagi nak lagi, nombor 3, nak lagi, nak pula tengok manusia. Maka tidak ada yang dapat mencukupkan manusia kecuali tanah. Sumbak tanah dalam mulut tai mati. Masa itulah dia rasa tak sih dah. Nak apa dia? Nak amalan, nak zikir, nak hadir majlis ilmu, nak tutup aurat, nak taat kepada suami.